Kalau perhatian selalu kalah pada satu video jadi 1 jam, mungkin yang perlu diubah bukan niat sahaja, tetapi sistem. Kalbu Fit. Sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Mula-mula nampak macam rehat sekejap. Tapi apabila satu video jadi 1 jam menang terlalu kerap, niat, masa dan kerja penting mula terasa dalam hidup harian. Masalahnya bukan teknologi semata-mata. Masalahnya bila satu video jadi 1 jam masuk ke tempat yang patut dijaga. Ibadah, rehat, keluarga, kerja dan hati. Di sini, kajian membantu kita namakan masalah dengan lebih tepat. PubMed, Ketam Siap menyebut, penggunaan telefon pintar bermasalah dikaitkan dengan kemurungan, keresahan, stres dan tidur yang lebih buruk. PubMed Analysis pula memberi konteks tambahan. Penggunaan telefon pintar bermasalah dikaitkan dengan kemurungan, keresahan, stres dan tidur yang lebih buruk. Jadi untuk isu satu video jadi 1 jam, mesejnya bukan mencari jam tambahan. Mesejnya mengambil semula perhatian daripada aplikasi yang hidup daripada kelalaian kita. Kesan esoknya mungkin nampak kecil, tapi ia berkumpul. Niat, masa dan kerja penting jadi lebih susah dijaga dan hidup terasa reaktif. Dari sudut Islam, surah Al-Muminun ayat 1 hingga 3 memberi arah. Orang beriman yang menjauhi perkara sia-sia. Dalam isu satu video jadi 1 jam, perhatian juga amanah. Untuk berubah, jangan mula dengan niat besar sahaja. Mula dengan satu pagar kecil yang jelas. Tanya niat sebelum buka aplikasi. Jika gagal sehari, jangan buang sistemnya. Kecilkan langkah dan mula semula. Jangan cuma buang tabiat satu video jadi 1 jam. Surah Al-Furqan, ayat 63 mengingatkan, hamba Allah yang berjalan dengan tenang dan terkawal. Gantikan ruang itu dengan zikir pendek, baca beberapa ayat Quran, tulis niat, atau duduk sebentar tanpa skrin. Telefon hanya alat. Pilihan kita menentukan sama ada ia membuka manfaat atau mencuri niat, masa dan kerja penting. Kalbu Fit, sekat gangguan, jaga ibadah. Hadir untuk orang yang kamu sayang. Muat turun di Play Store.